Saya jadi tak tenteram setiap kali nampak cuaca mendung kerana bimbangkan rumah yang ditinggalkan akibat banjir sejak Sabtu lalu. Air naik dengan cepat kerana semalam baru paras buku lali tetapi pagi tadi ketika pulang melihat rumah, air sudah melepasi paras peha, kata Nur Ushadiani Roslan. Nur Ushadiani, 26 tahun, penduduk kampung Alor Gunung di Alustar yang baru mendaftar masuk ke pusat pemindahan sementara PPS Taman Aman yang baru dibuka malam tadi. Beliau tinggal di rumah kampung Alor Gunung bersama 4 keluarga yang terdiri daripada 7 orang termasuk neneknya. Beliau berkata demikian ketika ditemui di PPS di Sekolah Kebangsaan Taman Aman di Alustar hari ini. Nur Ushadiani berkata, dia bersama keluarganya sempat mengangkat barangan elektrik seperti peti sejuk dan mesin basuh ke tempat tinggi. Katanya ada juga tempat yang sampai paras pinggang kerana di belakang rumah mereka ada sungai.